Maksudnya? Acik tak faham bahasa Inggeris. Declare tau. Kita orang dah bagi tahu perasaan each other. Maksudnya? Sudah bercinta. Betul-betul lah. Kalau betul, Alhamdulillah lah cik. Awak tak payah cakap macam tu lah. Nampak muka kena main-main ke cik? Tak, kau kan memang suka main-main. Tak serius. Ini mungkin hadiah birthday Acik yang bahagia kot hari ni malam ni. Acik tak faham lagi ni. Sebab tu kan dah bagi tahu yang betul-betul. Betul-betul maksudnya? Acik tak faham lagi. Nanti Kanda suka dengan Rina? Dua-dua suka. Kau tak nak mengaku, kau sendiri suka dulu. Tak. Apa kan dah direct lah sikit. Kita orang dah bercinta. Iya ke? Betul ke ni konten ni Kak? Kak Cik takut je sebab korang ni kau buat konten. Tak tahu, aku tak tahu. Nanti korang buat konten Kak. Betul cik. Mama, okay, biar Rina dah cakap. Mama, kita orang dah Suka. kita orang dah couple. Iya ke? Alhamdulillah. Betul ke ni? Kanda kalau betul Cik suka tau. Betul. Kita orang dah Yang penting Kanda betul-betul baik dengan Rina. Kita orang dah apa tadi kan dah cakap? Kita orang dah 1 month anniversary. Kita orang dah 1 year anniversary. Sebenarnya akak dengan Kanda dah setahun. Aku rasa macam nak nangis. Acik! Betul ke? Kita orang rahsiakan semena birthday ni sampai birthday ni. Daripada bulan 3 lepas sampai bulan 3 ni. Cik rasa macam nak nangis sedih. Acik jangan nangis. Termakbul doa nenek tau. Dengan nenek-nenek sini. Termakbul doa nenek.